Pergi beraya sama orang, tengah nak salam, tiba-tiba korang tengok kau punya hidung ni ada sawang, lepas tu ada kaki lipas tau. Korang perlu ada ni, trimmer untuk bulu hidung. Brand daripada UK ni. Jadi lepas ni korang dah tak perlu nak cabut ataupun gunting sebab korang ada trimmer ni. Dia punya size ni memang compact tau. Korang nampak dia punya komponen dalam tu, dia ada IC dia. Sebelah bawah ni ada lubang charger kabel Type-C, korang boleh charge dia. Dia ada bagi satu dia punya charger kabel dengan satu dia punya brush ni. Cara nak guna dia, korang just buka penutup dia, korang tekan. Nampak tu dia ada dia punya indikator bateri. Lepas tu dia macam ada blade kecil tau, macam jarum kecil tu. Bila kita tekan dia berpusing. So bila korang dah on kan ni, korang just halakan je kat lubang hidung korang. Dia akan membuat kerja dia lah. Jadi bulu-bulu korang yang panjang tu, dia akan terpotong lah. Memang mudah cara nak gunakan dia. Barulah nampak kemas sikit kan, korang punya bulu hidung tu dah tak terkeluar. Jadi kat mana korang dapatkan ni? Nose hair trimmer ni, size dia kecil, compact. Bateri dah habis, korang boleh charge balik. Harga dia memang murah, korang boleh tekan link kat bawah.